Pernah tak awak terfikir kenapa sejak dulu lagi orang kata emas ni adalah mata wang sebenar? Bukan duit kertas, bukan shilling, tapi emas. Sebab tuan-puan, duit kertas, dia tak ada nilai sebenar. Nilainya datang daripada kepercayaan. Bila saja kerajaan cetak terlalu banyak, nilai duit akan jatuh. Kuasa beli kita semakin lemah. Tapi emas macam ni, dia tak boleh dicetak sesuka hati. Nak dapatkan emas, kena gali, kena lombong, kena proses. Dianya terhad. Sebab tu, nilainya kekal dan tak mudah jatuh. Emas macam ni tak boleh berkarat, tak boleh reput. 1000 tahun pun dia tetap berkilau. Tak macam duit yang boleh hilang nilai bila inflasi naik. Dan yang paling power, emas diterima di seluruh dunia. Kalau awak simpan 1 dinar hari ni, 10 tahun lagi awak boleh guna untuk berniaga, haji, kahwin tanpa risau nilai susut. Sebab tu, orang bijak, mereka tak simpan semuanya dalam bentuk duit. Mereka akan simpan sikit dalam bentuk emas macam ni. Sebab emas ni, itulah wang sebenar yang tak pernah gagal. Kalau awak belum mula simpan emas, mungkin inilah masa yang terbaik sebelum nilai duit awak terus jatuh dan awak sedar, kalaulah aku tahu dulu, aku dah simpan emas daripada awal. Jangan jadikan itu satu penyesalan. Jadi tuan-puan, jom klik link bio saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.